Okay, kita buka satu lah. Kita gentle buka satu korang tengok Kita buka satu. Kalau kat Singapura harga $15-18 Ni kotak, kita buka satu ni. Kita balut lagi dengan Satu kotak. Balut lagi. balut. Ha. Lepas tu kita letak lagi oksigen ni. Okey. Okey, ini Okey. kek kita. Ni kek dia. Okey, di Okey. coklat dia. Ni coklat yang cair tu. Dalam dia ni ada Ferrero Rocher. Dalam tu Ferrero Rocher kat dalam tu. Dalam tu dia susun. Dia susun dulu Ferrero Rocher, baru dia mandikan dengan coklat, baru dia gulung. Harga bang, harga RM45. Satu box ni RM45. Tapi dekat kek Kuih Raya Rahmatullah ni, abang pilih nak campur apa pun 300. Kalau kata KitKat, dalam tu dia letak KitKat, dalam KitKat. Kalau kata Kinder Bueno, dia letak coklat Kinder Bueno kat dalam tu. Kalau unicorn tu dia letak kuda seekor dalam. Tunjuk unicorn pula. Kau tengok, siap tunjuk pula unicorn. Ni unicorn. Ni unicorn ni unicorn. Kenapa panggil dia unicorn? Sebab warna. Warna dia unicorn. Warna dia macam unicorn tengok Kau tengok dia punya coklat tu. Tu coklat Melimpah-limpah. melimpah-limpah lah coklat dia. 300. Pasal Tani Kekal dan Tenang 5 Laki JB.